Apa ke bawa ni? Ibau ke? Berkobang nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sama saya Cucu Long saudara ya. Jadi saudara, hari ni Cucu Long nak ajak Mika ke mana? Ni saudara, nak ajak Mika tengok orang-orang di sini saudara mencari kerang. Jadi saudara, ini pantai yang Cucu Long cakap itu saudara, yang kemarin tu saudara, pantai di sini saudara ya. Ramai saudara, hari ini lumayan ramai kerana hari ni hari Minggu saudara. Ini lumayan ramai orang di sini saudara ya, mencari kerang. Ni kita intip-intip sedikit saudara ya. Ada juga orang dah naik ke atas sini, kita tengok apa aja hasil orang ni. Yang lagi tadi saya tengok di bawah ni berenang atau mencongkel-congkel dekat pasir dekat dalam ni saudara. Nak ni kerang. Halo. Hai. Tersebut sudah kisah pahlawan pantang menyerah. Saudara macam basah ramai orang di bawah ni. Oh. Oh, banyak saudara yang dapat ni. Okey. Oh, Melayu ya. Oh, manda. Izin bayar. Ada dapat. Oh, ini di mana cari bang? Tengah-tengah ni ya? Oh iya. Oh, banyak juga nih abang. Bang, izin bayar? Ya. Oh, ni dapat ketang kungkum ya, Bang? Kungkum ya? Kokop ya? Oh, bokop. Kalau kami cakap ketam kungkum. Oh, kungkum. Ketam kungkum pun pendia ambil saudara ya. Pendia cakap ketam bokop. Itu dia saudara. Okey saudara, baiklah saudara, cukup sekian video saya kali ini saudara. Mika tengok saudara pemandangan di sini saudara, lumayan ramai orang di sini. Alhamdulillah saudara ya. Kita di sini semua mencari kerang-kerang ni atau ikan-ikan dekat sini saudara, senang saudara ya. Dan pantai ini pun masuk tak berbayar dan gratis saudara ya. Kita tengok ni ramai betul saudara ya. Dan ramai juga orang yang kenal-kenal sama saya saudara ya di sini saudara ya. Alhamdulillah juga, terima kasih buat kawan-kawan kita yang negur saya tadi dekat jalan, minta support, doa dia dan share saudara. Semoga saya buat konten makin semangat dan makin berkembang konten saya saudara ya. Okey saudara, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.